Sentiasa rasa macam ada yang tak kena. Seolah-olah semua benda di tempat ini tak masuk akal. Pada awal tahun 2025, di dalam kereta api Keretapi Tanah Melayu, KTM, yang menyusuri kehijauan negeri Perak menuju ke Pulau Pinang, kedengaran bisikan perlahan seorang jurutera Amerika kepada dirinya sendiri. Beliau ialah James Harrison, bekerja di G Medical Group, seorang profesional elit yang melihat dunia melalui data dan logik. Namun pada ketika itu, satu kejadian yang tak disangka-sangka mengejutkannya. Isteri kesayangannya tiba-tiba rebah di lantai kereta api di dalam gerabak yang sempit. Di tengah-tengah kawasan luar bandar di mana bahasa yang digunakan kedengaran asing baginya, situasi menjadi cemas. Walau bagaimanapun, apa yang benar-benar membuat James meremang bulu rumah adalah reaksi penumpang Malaysia. Tiada siapa menjerit, tiada siapa panik. Mereka cuma memandang dengan tenang. Apa sebenarnya yang sedang berlaku di sini? Mari kita selami. James Harrison ialah seorang jurutera mekanikal ketepatan di Ibu Pejabat, sebuah kumpulan perubatan gergasi di Silicon Valley. Baginya, dunia terdiri daripada data, logik dan rasionaliti. Hampir tiada ruang untuk emosi atau nasib. Setiap fenomena mesti ada penjelasan logik. Skim prinsipnya pada tahun 2025. James membawa isterinya Sarah dan anak lelaki mereka yang berusia 11 tahun, Leo, ke Malaysia. Ini bukan untuk melancung. Komponen teras peranti MRI terkini yang dibangunkannya injap pengawal seliaan ketepatan dikatakan sedang dihasilkan di sebuah kilang di wilayah utara. Dia tidak percaya. Bajet pembangunan kami mungkin lebih tinggi lagi tahun ini. James menyemak data berulang kali. Tetapi walau berapa kali pun dia mengira, dia tidak faham pemboleh ubah apa yang terlepas pandang untuk menyelesaikan misteri ini. Dia mengembara ke bahagian utara semenanjung. Kali ini, keluarga Harrison menaiki kereta api yang melalui kawasan desa yang indah di Perak. Di luar tingkap, sawah padi keemasan dan ladang yang baru dituai kelihatan tidak berpenghujung. Wah, macam dalam buku cerita, kata Sarah dengan lembut kepada anak mereka, Leo. Tetapi pandangan James tertumpu pada perkara yang lebih mendalam. Kawasan luar bandar Malaysia, sistem pengangkutan yang kelihatan tidak efisien, populasi yang sedikit, dan masyarakat yang menua di wilayah itu kepalanya penuh dengan data dan laporan. Di tempat sebegini, bagaimana boleh hasilkan komponen ketepatan bertaraf dunia? Di Bandar James, teknologi paling canggih lahir di kilang-kilang gergasi di Silicon Valley, Boston atau Seattle di mana terdapat dana besar, peralatan moden dan bakat terbaik. Tetapi berbeza di sini, di Malaysia. Ayah masih fikir pasal kejaki? Tanya Leo dengan nada bosan sambil memandang wajah ayahnya. Tak juga. Cuma terfikir, kadang-kadang teknologi Malaysia ni misteri, jawab James, tetapi lain yang bermain di fikirannya. Ada sesuatu yang tak kena dengan tempat ini. Sistem pengangkutan yang seolah-olah tak peduli tentang kecekapan. Kereta api desa yang mungkin tak untung di Amerika, pasti dah lama ditutup. Dia memerhatikan bahagian dalam gerabak, pelajar sekolah memakai uniform, warga emas pulang dari pasar, dan pekerja memakai pakaian kerja. Semua kelihatan tenang dan puas hati sambil kereta api bergoyang. Ini tak logik. Laluan ini jelas rugi dan minda rasionalis James tak dapat terima pemandangan ini. Di Amerika, laluan rugi akan segera dihentikan kerana prinsip pasaran. Tetapi di sini, seolah-olah ada sistem nilai lain yang sedang bergerak. Tiba-tiba, sayang. Suara lemah Sarah terputus. Bila menoleh, James melihat isterinya pucat lesi dan berpeluh sejuk. Sarah, kenapa ni? Awak okey tak? Sebaik sahaja James menyentuh bahunya, tubuh Sarah lunglai seperti patung putus tali dan perlahan-lahan rebah dari pelukannya ke lantai kereta api. Mama, Mama.
Jeritan Leo memecahkan kesunyian gerabak, fikiran James menjadi kosong. Sebagai seorang jurutera yang sentiasa tenang, pemikirannya terhenti sepenuhnya. Hanya ketakutan naluri seorang suami dan bapa yang menyelubungi hatinya. Tolong. Seseorang tolong saya, isteri saya. Jeritnya dalam bahasa Inggeris yang hampir tidak tersusun. Walau bagaimanapun, apa yang menolak James ke jurang keputusasaan bukanlah rebahnya Sarah itu sendiri, tetapi reaksi penumpang Malaysia yang suka dipercayai. Para pelajar, warga emas, dan lelaki berpakaian kejak itu tiada siapa menjerit, tiada siapa berlari, tiada siapa panik. Seolah-olah masa terhenti dan mereka semua cuma memandang James dan Sarah yang terbaring dengan senyap. Peluh sejuk mengalir di belakang James. Apa maksud kesunyian ini? Adakah ini sikap tidak peduli? Terlintas di fikirannya pengalaman di Amerika jika ini berlaku dalam kereta api di Chicago, pasti ada yang menjerit, keadaan jadi huru-hara, dan tentu ada yang keluarkan telefon pintar untuk merakam video. Tetapi di sini, kesunyian mereka bagaikan tembok tebal yang memisahkan keluarga Harrison. Di tengah keputusasaan, seorang pelajar memecahkan kesunyian. Dia berdiri tenang dari tempat duduknya. Tidak memandang terus kepada James tetapi dengan langkah pasti menuju ke butang kecemasan merah di sudut gerabak. James tidak faham tujuannya. Di hadapan butang itu, pelajar tersebut bercakap melalui interkom dengan suara yang tenang tetapi jelas. Konduktor, ada kecemasan, ada penumpang pengsan. Suara itu menggegarkan udara gerabak. Rupa-rupanya skim permulaan satu kerja berpasukan yang luar biasa. Dalam fikiran James, logik Amerika masih beroperasi. Butang kecemasan? Apa gunanya? Walaupun konduktor datang, mereka takkan faham di Amerika. Dalam situasi begini, perkara pertama difikirkan ialah tanggungjawab, liability dan risiko saman. Walaupun ada undang-undang Good Samaritan, ramai takut menolong sebab bimbang di saman kemudian, jadi lebih baik tunggu pakar. Tetapi suasana di dalam kereta api mula berubah. Ya Allah, apa jadi kat dia? Yang pertama menghampiri ialah seorang nenek yang membawa barang pasar. Berumur dalam lingkungan 70N. Dia tidak teragak-agak. Dia mengambil sapu tangan dan membasahinya dengan air dari termosnya. Kemudian perlahan-lahan meletakkannya di dahi Sarah. Tak apa, jangan risau. James tidak faham bahasa Melayu, tetapi sentuhan lembut dan pandangan mata seperti seorang nenek kepada cucu lebih memanaskan hatinya daripada sebarang kata-kata. Kemudian pekerja berpakaian kerja itu bangun dengan senyap. Dia membuka sedikit tingkap supaya udara segar masuk, lalu menghulurkan air botol sejuk yang dibelinya kepada nenek itu untuk digunakan pada sapu tangan. Nah, makcik, yang ni lagi sejuk. Yang menakjubkan ialah tiada perbincangan antara mereka. Tiada juga hubungan mata, tetapi seperti satu pasukan yang sudah lama bekerja bersama. Mereka segera faham peranan masing-masing, membuatkan James ternganga. Tiada ketua di sini, tetapi kerja berpasukan itu sempurna. Pada saat itu, seorang lelaki beruniform tiba konduktor kereta api. Encik okey? James terkejut, dia fasih berbahasa Inggeris. Isteri saya, dia tiba-tiba tak sedarkan diri, jelas James. Konduktor itu mengangguk tenang dan bertindak pantas. Dia memeriksa pernafasan dan nadi Sarah, kemudian melutut di hadapan James. Tolong jangan risau. Saya terlatih dalam pertolongan cemas. Stesen seterusnya typing. Saya dah hubungi stesen untuk sediakan pasukan perubatan dan AED. Perkataan AED mengejutkan James. Dia pernah baca laporan bahawa Malaysia sedang berusaha meningkatkan kepadatan AED di tempat awam, tapi dia sangka di Kuala Lumpur saja. Tak sangka stesen di wilayah utara pun ada.
Konduktor itu mengambil radionya dan melapor ke pusat kawalan. Ini tren arah selatan, kami ada kecemasan. Wanita warga asing, 40N, tidak sedarkan diri. Mendengar laporan itu sebagai orang teknikal, James kagum. Ini bukan sekadar sifat suka menolong atau baik hati. Ini adalah gabungan teratur pendidikan, infrastruktur, dan kaki tangan terlatih. Satu sistem menyelamat nyawa yang maju. Di kawasan luar bandar Amerika, menunggu ambulans 30 minit adalah biasa, dan kemudian anda akan dapat bil mencecah ribuan dolar. Tetapi apa yang berlaku di sini mematahkan semua kebiasaannya. James memandang pelajar yang mula-mula bertindak tadi. Dia menjawab malu-malu, sebab cikgu ajar kami dalam kelas PJK masa sekolah menengah macam mana nak bertindak dalam situasi macam ni. Simple je. Tetapi di situlah James rasa seolah-olah dia berada di pintu gerbang misteri teknologi Malaysia yang sedang disiasatnya. Kereta api tidak perlahan sehinggalah sampai ke stesen seterusnya. Penumpang tidak bising. Mereka hanya memerhati dari jauh. James sedar bahawa kesunyian yang disangka tidak peduli itu sebenarnya adalah ruang kepercayaan dan keprihatinan satu masyarakat yang sangat matang. Apabila sampai di stesen, James nampak di luar tingkap beberapa kaki tangan stesen dan sebuah ambulans putih sudah menunggu. Kelajuan tindakan mereka lebih daripada mengejutkan. Ia menakjubkan. Bila kereta api berhenti, paramedik dan kaki tangan bertindak seolah-olah sudah lama bekerjasama. Tanpa gerakan sia-sia, Sarah dinaikkan ke atas usungan. Di tengah-tengah semua ini, James masih tergamam. Seorang ahli pasukan berkata, "Encik, sila ikut kami sekali." Pada ketika itu, ketua stesen menghampiri dan berkata perlahan, "Hospital besar agak jauh dari sini, Encik. Lebih kurang 20 minit lagi. Tapi kat simpang sana ada klinik Dr. Rahim. Nampaknya isteri Encik dah stabil sikit. Mungkin lebih baik bawa ke sana dulu untuk lebih cepat." Logik Amerika kembali menerjah fikiran James. "Apa awak cakap ni? Kita nak langgar prosedur standard? Macam mana kalau jadi apa-apa? Siapa nak bertanggungjawab?" Di Amerika, kaki tangan lapangan tidak boleh ubah peraturan. Semua mesti ikut manual kerana liabiliti paling penting. Tetapi ketua pasukan ambulans mendengar dengan serius kata-kata ketua stesen dan berpaling kepada James. "Pada pendapat kami mungkin sebab penat dan dehidrasi saja." "Betul cakap ketua stesen. Pergi ke klinik Dr. Rahim untuk masuk air. 4 drip adalah yang paling cepat dan selesa untuk isteri Encik." "Apa pendapat Encik?" James tidak percaya. Paramedik terima cadangan kaki tangan stesen dan serahkan keputusan akhir kepadanya. Di Amerika di mana kerja berasingan dan autoriti adalah mutlak, ini takkan berlaku. Di sini, bukan peraturan atau autoriti yang menjadi keutamaan, tetapi memikirkan apa yang terbaik untuk pesakit pada ketika itu. "Baiklah, kita buat macam tu." "Terima kasih," kata James dengan suara bergetar. Pintu ambulans ditutup dan perlahan-lahan bergerak. Dari tingkap, James nampak ketua stesen dan kaki tangan menunduk sedikit. Begitu juga pelajar dan nenek tadi dengan pandangan risau. Dalam pemandangan itu, James menemui jawapan kepada misterinya. Patutlah, kenapa kilang kecil di utara boleh hasilkan teknologi bertaraf dunia? Bukan semata-mata pasal mesin atau data. Ia adalah hubungan yang tak terungkap, persefahaman diam-diam. Fleksibiliti manusia untuk melangkaui peraturan demi penyelesaian terbaik. Dan paling penting, hati yang tulus membantu tanpa harap balasan setiap hari. Babak menyelamat nyawa yang sempurna inilah sumber sebenar teknologi yang dicipta Malaysia. Tiba di klinik, ia bukan hospital moden tetapi sebuah klinik yang hangat dan selesa di sudut pekan yang sudah lama berkhidmat untuk komuniti. Skim Klinik Dr. Rahim.
Mungkin peralatannya tidak baru, tetapi diagnosis doktor dan kepantasan jururawat tidak kalah dengan mana-mana doktor elit di Amerika. Sarah segera diberikan 4 drip. Semasa James dan Leo menunggu di luar, pintu terbuka. Macam mana isteri encik? Yang masuk ialah pekerja berpakaian kerja dari kereta api, tadi bersama nenek dan juga pelajar itu. Kata mereka singgah sekejap untuk pastikan semuanya selamat. James terdiam. Di Amerika, tiada siapa akan buat begini untuk orang asing korbankan masa sendiri untuk melawat di hospital. Tetapi pada wajah mereka, tiada tanda rasa terbeban, seolah-olah hanya keprihatinan tulus yang ada, apa yang dipanggil semangat kekitaan dan prihatin sesama manusia. Sejam kemudian, jururawat keluar dan beritahu Sarah sudah sedar. James pergi mendapatkannya dan melihat isterinya sudah tersenyum. Walaupun masih agak pucat. Maaf ya buat awak risau, kata Sarah. James menarik nafas lega dan memegang tangan isterinya. Selepas penerangan Dr. Rahim, James berdepan realiti yang ditakutinya. Bayaran. Mereka tiada insurans kesihatan di Malaysia. Di Amerika, penggunaan ambulans, diagnosis doktor, khidmat jururawat dan ubat akan mencecah ribuan dolar. Dia bersedia. Berapa saya kena bayar? Tanya James dengan gementar. Juruang menghulurkan bil. Sebab encik tak ada insurans tempatan, ini bayaran penuh ya. Jumlahnya 150 arim. Apa? Berapa? James sangka dia salah dengar. 150 arim. Kurang 2 atau 30K? Tapi tak salah. Dia tengok bil berulang kali. Di Amerika, naik ambulans saja dah lagi mahal dari ini. Pada saat itu, ada sesuatu runtuh dalam diri James. Air mata menitis dari matanya. Ini bukan air mata lega atau syukur semata-mata. Ini bunyi runtuhnya nilai-nilai seorang jurutera elit yang hanya percayakan logik dan data. Di tempat ini, menyelamatkan nyawa tidak dianggap sebagai komoditi mahal. Dia melihat orang asing yang ada pengetahuan pertolongan cemas, penumpang bekerjasama secara semula jadi, dan semua ini berjalan dengan kos yang sangat munasabah. Dia teringat peralatan MRI bernilai jutaan dolar yang dibuat syarikatnya. Dan buat pertama kali, dia membayangkan wajah pekerja-pekerja di kilang di utara itu. Usaha mereka mengejar kesempurnaan bukan sebab untung atau efisiensi, tapi sebab mereka cuma nak tolong orang lain. Keprihatinan yang hangat ini, rantaian kebaikan ini, skim rahsia sebenar teknologi mereka. Sarah turut menangis, senyap apabila menyedari segalanya. Leo pula hanya memandang ayahnya, merasakan dengan cara seorang kanak-kanak bahawa sesuatu yang sangat penting telah berlaku. Malam itu di hotel di Taiping, mereka hanya diam memandang keindahan malam. Terlalu banyak yang berlaku menggoncang hati mereka. Sarah mula bersuara, saya nak tulis apa yang jadi hari ini sebagai seorang manusia. Saya nak bagi tahu kawan-kawan kita di Amerika apa yang ada kat tempat ni. James mengangguk. Saya pun. Sebagai jurutera, ada benda saya kena sampaikan. Magis yang saya cari tu rupanya tak ada kat kilang. Ia ada dalam kereta api, di stesen dan di klinik kecil tu. Leo memandang ke atas dan berkata, Ayah, saya nak belajar kat Malaysia suatu hari nanti. Bukan saja nak buat mesin hebat, tapi nak jadi macam pelajar yang kita jumpa tu, yang sedia tolong orang lain. Hantaran Sarah di media sosial cepat tersebar ke seluruh dunia. Seorang jururawat dari Amerika memberi komen, luar biasa. Ini penjagaan kemanusiaan yang kami tak mampu buat di bilik kecemasan kami. Rakan-rakan jurutera James turut kagum. Mungkin ini teknologi yang patut kita belajar dari Malaysia. Dalam masa 24 jam, hantaran itu dikongsi lebih 1 juta kali. Beberapa hari kemudian,
James menerima mesej daripada mereka yang menolong. Isteri Encik dah okey daripada pekerja itu dan semoga berjaya masa depan Encik daripada pelajar itu. Hubungan hati yang melangkaui sempadan menjadi harta buat keluarga Harrison. Sebelum pulang, James memegang sebiji cawan seramik buatan artisan tempatan Malaysia, ringkas tetapi sempurna buatannya. Dia membandingkannya dengan pemandangan yang dilihatnya. Penumpang bekerjasama, ketua stesen buat keputusan tepat. Kilang di utara dan cawan ini. Semuanya berkait. Bukan untuk untung, bukan untuk efisiensi, tapi untuk bantu penggunanya. Inilah jiwa sebenar sistem mereka. Sentiasa rasa macam ada yang tak kena. Seolah-olah semua benda di tempat ini salah. Skim syakwasangka awal James masa dalam kereta api. Tapi di penghujung perjalanan, dia dah faham makna sebenar kata-kata itu. Betul. Yang salah bukan tempat ini, tapi dirinya sendiri yang percaya data dan efisiensi satu-satunya asas kebenaran. Sekembalinya ke Amerika, James membentangkan laporan di ibu pejabat. Temannya ialah asal-usul teknologi Malaysia, tetapi dia tidak bercakap tentang pelaburan atau analisis data. Rahsia teknologi Malaysia adalah hubungan hangat manusia yang bekerjasama. Walaupun rakan-rakannya keliru pada mulanya, mereka semua terdiam bila dia ceritakan pengalaman di dalam kereta api. Perubatan adalah hak asasi di sana, bukan produk mahal. Laporan James mengubah pandangan syarikat mereka. Kita bukan saja patut fikir pasal teknologi. Kita patut fikir pasal pesakit di hujung sana, isytihar CEO mereka. Karangan Leo bertajuk Apa Saya Belajar di Malaysia memenangi hadiah utama di sekolah dan diterbitkan di akhbar. Ramai rakyat Amerika mula berminat dengan Malaysia kerananya. Karya seni Sarah The Kindness Old Strangers pula dipamerkan di New York dan mendapat pujian. Setahun kemudian, James melawat Malaysia sekali lagi bersama 10 rakan dari G Medical Group. Mereka melawat kilang di utara, naik kereta api dan pergi ke klinik Dr. Rahim. Terima kasih banyak sekali lagi, kata James. Dr. Rahim tersenyum. Sama-sama. Saya cuma buat apa yang patut. Apa yang patut? Ulang James. Ya, di Malaysia ini yang patut, dan ini yang patut dunia belajar. Pelajar yang menolong mereka dulu kini sedang mengambil jurusan perubatan. Bercita-cita berkhidmat di kawasan pedalaman. Mari kita bekerja untuk orang lain, janji mereka sesama sendiri. James mengangguk. Kekuatan sebenar Malaysia bukan pada mesin atau sistem, tetapi pada hati rakyatnya yang bersatu.